Alright, selamat petang. Sekarang pukul 6 petang. Kita dah sampai ke satu kawasan yang hebat. Kita nak pergi mana ni, Wani? Lepas kelam masak tadi. Dia tak tahu kan, lemah. Boleh. Sini. Ni kawan aku yang lemah. Okay, kita dah ready. Malam ni kita nak pergi camping, nak bersatu dengan alam. Ni kru-kru kita hari ni. Yeah. Bersetubuh dengan alam malam ni. Ada lampu tak? Lampu yang tadi bagi banyak tu siapa ambil kau Okay. Let's go. Okay, kita start pukul 6.10. Orang semua dah balik, so parking hujung-hujung ni boleh. Let's go, kita gerak dulu, nanti ada yang lain akan join. Let's go. Okay, ini kita punya starting point adalah tapak berkelah Latar Perta. Basically kita nak pergi Latar Jebusah. Jalan yang sama ke Latar Makau dengan Latar Medang. Boleh lalu jambatan tapi saya nak lalu sini. Nak lalu jambatan boleh, lalu sini boleh, tapi jambatan sengit. So kita akan melintas sungai. Dia kadang-kadang dia sampai paras tapi ni nampak macam ketik je ni. Barulah adventure. Selalunya balik dah lalu. Tapi Lalang dah pakai kuashu kan. Kita balik. Kalau lalu jambatan lah. Tadi air sampai buku lali ke? Wani sampai lutut. Licin. Tolong Jish, licin. Tarik tangan dia, Ali. Macam mana Ali laju kat sini? Alah, dah biasa. Okay, let's go. Okay, kalau ikutkan jalan dia yang ke kiri tu lah. Tapi last time aku pergi kiri tu tutup. So ni dah buka balik. Okay tu. Let's go. Okay, jalan baru ni macam mencabar sikit. Ada naik-naik sikit sebab dia potong laluan lain kot. Kalau jalan lama tu dia macam landai je. Tapi sepatutnya pendek je tau. Dah akan sampai satu simpang besar tu. Okay. Batang baik-baik. Okay, kita dah dengar bunyi sungai belah kiri. Maksudnya kita dah nak sampai ke simpang besar yang aku cakap tu lah, yang kita akan ambil ke kiri. Aku pun dah lama tak masuk. Hopefully it's the right way lah. Let's go. Okay, I think we are almost there. Kita dah lepas first campsite lah. Sikit lagi nak sampai. Let's go. Okay, back tadi kita dah drop dekat entrance Latar Jebus. Tapi aku nak check satu tempat ni yang aku pernah lalu, nampak macam lagi okey pada Latar Jebus. So kita orang tinggalkan kawan kita 3 orang kat sana. Tengok dulu, kalau okey kita akan ambil bag bawa ke situ. Kalau tak, stay Latar Jebus. Hari tu rasa macam dekat ni, macam jauh pula. Jauh lah. Sekejap, depan sikit lah. Kalau macam tak jumpa balik,
kita pergi Latar Jebus je lah. Okay doh, kita tak jadi lah pergi yang depan sana. Too far for macam waktu-waktu macam ni. Sebab apa, kita ada bawa 2 orang perempuan yang memang dah badai sebab kita ada kelas memasak tadi. Lepas tu bawa barang semua dah 6.40, takut tak sempat set up dah gelap. So kita kembali ke Latar Jebus. Next time lah kita explore sana dengan kawan-kawan lain. Tak apa, nanti kalau masuk Latar Jebus tu, korang kena call Ayah Eden dulu, ada nombor kat situ. Cakap kau nak masuk berapa ramai. Hari tu aku camping situ, satu kali RM13 lah. Let's go. Ni lah tapak. Ya. Sini tapak Latar Jebus. Okay, jom set up. Mana? Ni? Boleh lah. Sini. Okay. Boleh? Itu kita kat belakang sana. Oh, ini nak turun senang. Okay, nice. Ada gambar tu ni? Buatlah batang tu ni. Batang flag ni. Ya, bawa helinox dia. Kau tu suruh bawa tu. Mana fly lagi satu? Tak. Yang mana hitam, yang ambil tadi sud. Tadi juga. Okay, kita orang set up dulu. Nanti dah set up, kita taruh je. Okay, dia ada sudah sampai. Weh, mana ground dengan fly sheet lah? Ada kat korang ke? Oh, ni 11:30 malam. Oh, ni tengah buat assignment. Ni main judi. Apa? Tiga je lah. Tu. Pukul 11:30 makan ayam gepuk. Tukar colour ha, tukar colour. Kau apa? Kau nak pasang fly lagi ke? Aku nak pasang kemah aku dah bertengkor kejap lagi. Oh, baik. Alah, semua kat sini semua enjin turbo doh. Gabung je kat sini. Okey, sekarang semua dah habis sarapan. 9 suku. Kita nak pergi mandi dekat Latar Jebus hujung sana tu. Let's go. Kita orang pacak 310. Let's go. Alright. Sekarang dah pukul 9 lebih sikit. Kita santai-santai sini. So gang, tu lah Latar Jebus. Itu tak tahu kelibat orang apa tu. Tahu cuci muka. Petai tu. Buat dah. Oi, pokok petai tu Weh, petai tu. Baik dah. Baik gang. Come here. Alright. Jom kita pergi mandi. Oh, sejuk dah ni. Sejuk. Aris.
Leh, jatuh. Bye. Tapi okey. Okey. Ha. Okey, kita akan pergi ke sana. Let's go. Men, orang dah bosan men. Apa datang jemput ni. Dah berapa kali konten kau dah buat. Follower tak pernah bosan. Follower tak pernah bosan. Baik dah ni. Baik gila men. Tu lah. Jadi saya nak gambar. Okey, ayo kita merentasi air terjun ini. Otak dah. Baik gila. Wow. Baik gang. Aduh. Wani, baik tak? Lepas tu. Ni baik dah. Sini. Wani. Sini pasir. Sini. Sini. Baik dah. Li celah. Dia licin tapi kau boleh selit kaki kau celah. Sekali buat. Sialah. Okey. Nice. Okay, boleh. Datang jemput. Jauh belum tu. Okay, stop. Culture siap. Kita sambung masak lagi kat sini. Maggi, masuk, jemput ni. Cekodok. Api tak kuat ke kau ni? Macam Okey, kejap saya kuatkan. Tak ada. Alright, sekarang pukul 11.46. Kita dah clearkan campsite kita. Macam kita tinggalkan lebih bersih daripada kita jumpa. Jom, nak balik. Aku santai pakai slipper. Bag Caravan Abisko. Dengan bawa member aku punya bag ni. Bag apa ni lah? Brand ni Power Guard ni, Soto Packs. Jom. Tak apa. Jom. Okay, gerak naik. Okay, good time. Alright, let's go. Okay, dah sampai crossing. Aduh. Udah. Macam biasa aku lalu air.
Li, tengok budak-budak ni, Li. Panjangkan sikit. Ni ni. Tunggu lali kat situ. Tak. Tak balance tu je. Okay. Ni ramai-ramai kupu-kupu. Okay, kalau dah sampai sini maksudnya kita dah sampai. Sekejap tak sampai setengah jam lah masuk dalam. So biasa tempat macam ni, dekat, masuk dalam, lepas tu secluded, tak ada orang. Air terjun dia relax, campsite dia lawa, bersih. Boleh lah korang pergi. Lantau Jebus ni antara favourite aku lah, sebab memang nice. Okay, that's all for today, for this weekend. Bye.